Kalau korang belum beli lagi Hanin fan, korang boleh ambil yang jenis macam ni. Sebab apa? Ni design terbaru guys. Yang belum beli tu memang selamat lah, sebab dia ada feature yang terbaru guys. Ok, kat dalam ni dia ada bagi satu charger cable type C, satu dia punya lanyard ni. Ok, ni dia punya device guys. Memang solid Dia boleh adjust adjustable 360. Sebelah sisi ni untuk korang gantung dia punya lanyard. Korang boleh charge mula menggunakan charger cable type C. Yang bagus sekali ni, bawah dia ada lampu guys. Kalau dulu tak ada lampu, sekarang dia ada lampu lah. Brand dia daripada OUKU ni. Bila kita tekan double click, dia ada lampu guys sini. Dia punya lampu ni memang cerah. Dia ni LED. Ok, untuk speed dia sampai 100 guys. Memang kuat dia punya speed. Korang boleh dengar dia punya angin tu. Lepas tu dia ada button ni untuk peneju guys. Baru tekan sekejap je, dia dah keluar uap guys. Nampak dia punya air tu kan. Dua dalam satu, korang boleh dapat udara aircon guys. Yang jenis suka berjalan tengah-tengah hari tu kan, korang boleh dapatkan ni. Nampak siap ada aircon lagi. Memang terbaik. Harga dia memang murah, korang boleh tekan link kat bawah.